Halo semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan salah satu kereta bandar paling popular di Malaysia, Perodua Viva. Sama ada anda peminat kereta kompak, pembeli yang berminat, atau sekadar ingin tahu tentang sejarahnya, artikel, video ini akan memberikan semua maklumat yang anda perlukan. Jadi, teruskan bersama kami untuk mengetahui spesifikasi, ciri-ciri, dan mengapa ia masih menjadi pilihan ramai di pasaran kereta terpakai. Perodua Viva ialah sebuah kereta kompak yang dihasilkan oleh Perodua dari tahun 2007 hingga 2014. Menjelang tahun 2025, model ini tidak lagi dijual sebagai kereta baru, tetapi masih menjadi pilihan di pasaran kereta terpakai kerana harganya yang berpatutan, penjimatan minyak, dan reka bentuknya yang praktikal. Viva diperkenalkan sebagai pengganti Perodua kancil dan direka khas untuk pemandu bandar yang mencari kereta kecil yang ekonomi dan boleh dipercayai. Ia mendapat populariti besar di Malaysia kerana kos penyelenggaraannya yang rendah serta harga yang kompetitif. Perodua Viva hadir dengan 3 pilihan enjin, 660 cm3 FVE, 47 tenaga kuda, 850 cm3 FVE, 52 tenaga kuda, dan 1000 cm3 HVE, 60 tenaga kuda. Enjin-enjin ini direka untuk memberikan keseimbangan antara prestasi dan kecekapan bahan api, menjadikan Viva sesuai untuk penggunaan harian. Model ini juga ditawarkan dengan transmisi manual dan automatik, membolehkan pembeli memilih mengikut keselesaan masing-masing. Model manual lebih jimat minyak, manakala versi automatik lebih mudah dikendalikan, terutama di kawasan bandar yang sesak. Salah satu kelebihan utama Viva ialah penjimatan bahan api yang sangat baik. Sebagai contoh, model 660EX mampu mencapai sekitar 18.7 km per liter, menjadikannya salah satu kereta paling jimat minyak dalam kelasnya. Dengan kapasiti tangki bahan api 36 liter, Viva mampu memberikan jarak perjalanan yang baik, mengurangkan keperluan untuk mengisi minyak dengan kerap. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pemanduan di bandar, di mana trafik yang padat sering memerlukan perjalanan yang kerap berhenti dan bergerak. Dari segi saiz dan dimensi, Perodua Viva mempunyai panjang 3.575 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.530 mm, dengan jarak roda 2.390 mm. Dengan dimensi yang kompak ini, Viva mudah dikendalikan di jalan bandar yang sempit dan mudah diparkir di ruang yang terhad. Walaupun bersaiz kecil, bahagian dalamannya agak luas dan boleh memuatkan 4 hingga 5 orang penumpang, bergantung pada model. Bahagian dalamannya direka dengan sederhana tetapi praktikal, dengan ciri-ciri seperti pendingin hawa, tingkap kuasa, dan sistem hiburan asas untuk model yang lebih tinggi. Viva juga hadir dalam beberapa varian, termasuk 660EX, 850EX, dan 1.0, dengan tahap kelengkapan yang berbeza. Model yang lebih tinggi dilengkapi dengan rim alloy, kemasan dalaman yang lebih baik, dan ciri keselamatan tambahan. Dari segi keselamatan, walaupun model asas hanya menawarkan ciri-ciri minimum, beberapa varian dilengkapi dengan 2 beg udara hadapan, ABS, Anti-Lock Braking System, dan EBD, Electronic Brake Force Distribution, untuk meningkatkan kawalan pemanduan. Namun, kompromi perlu dibuat antara harga mampu milik dan ciri keselamatan yang lebih lengkap. Walaupun Perodua Viva telah dihentikan pengeluarannya pada tahun 2014, ia masih menjadi pilihan utama dalam pasaran kereta terpakai di Malaysia. Ramai pemilik Viva masih menghargai kos penyelenggaraan yang rendah, kecekapan bahan api, dan ketahanan enjin yang baik. Bagi mereka yang mencari pengganti moden, Perodua Axia adalah pengganti rasmi Viva, menawarkan ciri keselamatan yang lebih baik, teknologi terkini, dan kecekapan bahan api yang lebih tinggi, sambil mengekalkan harga yang berpatutan. Kesimpulannya, Perodua Viva adalah sebahagian daripada sejarah automotif Malaysia yang memberi kemudahan kepada ramai pemandu dengan praktikaliti, kecekapan, dan harga mampu milik.
Walaupun sudah tidak dikeluarkan, Viva masih mempunyai peminat setia di Malaysia kerana kebolehpercayaannya. Sama ada untuk pemilik kereta pertama, pelajar, atau pemandu yang mencari kereta bajet, Viva tetap menjadi pilihan yang bijak bagi mereka yang memerlukan kereta bandar yang ekonomi dan mudah diselenggara. Jika anda suka video, artikel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak info menarik tentang dunia automotif dan teknologi di Malaysia. Tinggalkan komen anda, adakah anda masih berminat untuk memiliki Perodua Viva? Jumpa lagi dalam video seterusnya.